Peluang baik bagi siapa dia nak ngaji necang reh. Jadi lo ni ada mula buka roh. Mula ngaji, mulaฝึกอบรมreh. Maklumat ni saya ambil daripada Sunฝึกอาชีพพระราชทานจังหวัดปัตตานีreh. Tu dia buka ngaji necang 3 saka semua. Kita mari tengok satu persatu reh. Laksud kalau dia buka ngaji tu 3 saka semua reh. Mula-mulanya Chang เดินสายไฟในอาคาร Yang kedua, Chang ซ่อมและบำรุงรักษารถจักรยานยนต์แบบกิมมุตุgitu mola reh. Yang ketiga, Chang สีรถยนต์ wacak kereta. Ketiga saka ni reh, dia buka ngaji 3 bulan semua reh. Ngaji pak tersedi 2 bulan, lepas tuฝึก patibat sebulan. Capo jadi 3 bulan. Masa hak dia ngaji tu senang siapa jemaah reh. Lepas tu dia tak si weekly. Dia suruh duduk di pak percam di Sunฝึก Achip. Dia weekly sekadar sehari seminggu. Dia kata boleh ngaji ni. Kita mari tengok kuna sombat dia reh. Syarat-syarat dia untuk nak pergi ngaji. Orang lelaki reh, pet chai, umur 17 sampai umur 50. Yang keduanya อ่านเขียนภาษาไทยได้ baca boleh, tulis boleh. Lepas tu buat lub คูณหาร boleh. Akhirnya dia ambil orang hok cuk pak ne nak kata. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 reh. Kalau tak siapa, tak boleh reh. Tu syarat-syarat dia mari lagu ni. Hok dia buat dalam ni ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆในการสมัคร reh. Makna kata semak free reh. Tu ฝึกอาชีพ free. อาหาร free. Makan ne free. Tu dia. ชุดฝึกอบรม free. Tu dia. Lepas tu, tempat duduk pun free juga reh. Free belakang ni. Siapa dia setuju boleh pergi semak. Kalau siapa dia setuju nak ngaji, boleh pergi semak di Sunฝึก อาชีพ พระราชทาน จังหวัดปัตตานี reh. Di sekolah โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 40 จังหวัดปัตตานี reh. Duduk di Ru Sembilan reh, sekolah tu. Disemakด้วยตนเอง reh. Masa dia buka tu, buka 8.30, siapa buka 4.30. Pakat-pakat cek video ni, saudara kita, boleh tahu reh. Tu dia. Okey reh, wassalam.